Ui, dah lama dah aku tak datang Petrosa ni. Last aku datang Raja 6. This is Kuantan River Cruise, Jeti Shah Bandar. Ni bukan shopping mall ni library. Oh, sakit. Sambal bila dia sedap tau. Ui, dapat. Jom kita jalan-jalan. Nampak macam ada satu taman kat situ. Right. Okay. Best lah. Oh, dia boleh masuk belah sini sebenarnya. Oh, boleh keluar ni. Aku tak pasal pula. Boleh keluar sini. Ada pintu punya. Aku tak nampak. So far paling best berada di dalam 188 Tower tu lah. Walaupun aku tak discover, tak naik atas, tak beli tiket, tapi boleh lepak dekat dia punya cafe dia tu best lah. Sambil menikmati, sebab dalam tu sejuk ada aircon. Lepas tu sambil menikmati keindahan sungai di Kuantan. Dia panjang ni. Daripada sana, aku rasa berapa kilo daripada sana ke sana. Berapa sana, aku tak tahu lah. Masakan panas. Ada satu je yang buka. Tapi tak apa. Tengah hari, aku nak makan tempoyak. Nama apa entah, Tempoyak Amandra. Kat mana Ken Abroad beli kopi Vietnam tu, aku rasa macam nak try. Ken Abroad pernah sampai sini. Dia pernah beli kopi Vietnam. Aku rasa dah lepas belakang sana. So depan sana dia ada tempat kaunter untuk nak naik cruise. Dia ada satu aktiviti boleh naik cruise, pusing, tak lah, macam-macam lah. Boleh tengok buaya pun ada, crocodile hunting ke apa. Bukan crocodile hunting, crocodile. Tapi tu waktu malam tak silap aku. Lepas tu boleh tengok kelip-kelip. So aku nak pergi siasat, aku nak tanya harga dia. Look at this guys. Semua orang, dia berkelah kat sini. Boleh berkelah ni. Oh, menarik. Tadi aku tanya dengan orang-orang lokal. Dia cakap kalau kat Kuantan ni, kalau nak cari tempoyak dekat Kuantan, dia kata susah sikit. Sebab tempoyak ni dia punya base, dia punya originality dia daripada Temerloh. So kita dah sampai dekat sini. Aku datang sini sebab aku tengok Ken Abroad lah datang sini. Sebab zaman Ken Abroad dia datang sini, masa tu zaman Covid tu, tahun 2020. Time tu waktu Covid. This is Kuantan River Cruise, Jeti Shah Bandar. Ni dia punya harga ni ada dah. Dewasa RM45. Okey. Waktu operasi 10.30 sampai 5.30. Okey. One call away today. Hari ni hari Rabu. 10.30 pagi dengan 5.30 petang. Okey. Kuantan 188 River Cruise. RM45. Tapi dia tak state aktiviti apa sini. Jom kita try tanya. Aku just nak tahu. Yang RM45 tu untuk dewasa seorang. So apa aktiviti dia? Adakah boleh tengok krokodil ke apa benda semua tu? Balik sini lah kita tengok. Nanti kan kita punya ni. Sedap. Mana ni? Nangka madu. Ni. Ya. Lepak-lepak dulu guys. Letih lah jalan. Masih tak panas hari ni.
Best lah. Tapi pagi tadi panas juga. Tapi dah masuk tengah hari ni dia kurang panas sikit. Cuaca agak redup. Nampak macam nak hujan. Tak kot. Aku buntu guys. Bagaimana man? Lepas tu pergi. Nak kata lapar tak ada lapar sangat tau. Mungkin sebab aku minum kopi. I'll see you after this. Alright guys. Ciao. Office Majlis Bandaraya Kuantan. Ni government punya office ni kan? Office dia awal. Let's check this out guys. Kena siasat benda-benda macam ni, kita kena siasat. Oh. Fuh. Dia punya bangunan dia modern. Menarik. Look at this. Macam Mega Holding. Do you know Mega Holding? Or you don't know? Tell me if you know Mega Holding or you not know. Perpustakaan. Nampak macam besar juga dia punya perpustakaan. Library. Wow. Look at this guys. Ni semua library. Ni bukan shopping mall Ni library. Besar. Besar guys. Perpustakaan awam. So, perpustakaan awam. Look at this guy, dia punya library. Ada 2 bangunan. Bangunan yang moden. At Lot 10. Perpustakaan awam. Macam mana nak masuk? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 tingkat. Nak masuk library ni kena bayar? Ya. Oh, free je? Oh, okay, free. 5 minit. Okay. Masih Okay. Macam menarik. So, let's check this out guys. Kalau ada tempat yang proper untuk aku buat kerja kat sini, okay tak? Tak payah aku nak pergi kafe apa semua. Tapi ada kafe kat situ. Main entrance. Wow. Okay, jangan berpakaian menjolok mata. Tak boleh. Kena berpakaian sopan. Assalamualaikum. Okay. Oh, besar guys. Berapa tingkat dah? Dah macam hotel. Wow. Apa tanya? Nak masuk kena bayar? Tak ada. Oh, tak bayar. Boleh masuk. Nak ke Petrosign pun boleh. Oh, okey. Lepas tu nak ke library pun kita ada 2 tingkat lah. Tingkat 1. Semua free Ya? Semua free? Semua free. Okey. Ada serta-serta tu ada. Adalah kalau kita nak penggunaan tu ada yang nak kena Oh, bayar. okey. Okey. Saja tengok. Tak pernah datang first time. Okay, so let's try Petroscience. Ada juga lah aktiviti aku datang ini kan. Petroscience. Dalam library ni ada Petroscience. No drinks. Alamak, no drinks. Tak boleh bawa. Tak apa, kita tanya dulu. Hai. Oh, ada apa sini? Ada Petroscience. Petrosign basement masuk percuma je. Kita ada 2 bahagian. Bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Yang depan. Dia pusing Tak, dia melalui depan ni je. Oh, okey. Floor je. Boleh masuk lah? Free Boleh. Free kan? Okey. Saya masuk dulu Aku bawa air tapi dia tak marah pun. Tak apa. Ni apa benda ni? Pengesan logam. Apakah kegunaan? Metal detector. Use the metal detector to find out if object have metal in them. Okey. Petrosign. Ui, dah lama dah aku tak datang Petrosign. Last aku datang Raja 6 kot. Oh, dia ni astronaut. Nama apa entah aku dah lupa nama dia. Nama Kenny Rogers. Enter at your own risk. Boleh masuk lah. Macam menarik. Nak try tak? Masuk dalam ni. Aku tak tahu jadi apa. My God. Risau lah. Kak. Kak. Boleh try. Oh. Tekan butang. Okey. Okey. Tekan butang Bismillahirrahmanirrahim.
So itulah rasa macam mana berada di planet Mushtari. Apa akan jadi lampu berlainan-warna dicampurkan? Oh, okay. Sorry. Nah, aku dah cakap. Tapi dia tak perasan kot. Dia bukan kalimat. Oh, dia tengah training. Dia tengah training untuk staff dia kot. Jadi tengah buat apa tu? Tengah buat apa? Volunteer untuk apa? Untuk sini, Pedrosa. Dan saya lah, saya volunteer, saya bukan staff. Oh ya ke? Oh, volunteer. Volunteer tu, tapi volunteer berbayar lah. Okey. Oh, macam mana nak jadi volunteer? Dia boleh pergi kat website dia. Dia ada hak umur? Daripada 18 sampai 65 tahun. So kerja dia macam menjaga Facility. Macam tadi contoh, kena ajar ni ke. oh, dia kena tahu lah semua benda ni. Okey. Nanti kita orang guide lah. Sains kena A lah. Sains kena A lah. So nak jadi training, kalau nak masuk sini boleh try jadi macam dia orang tengah training. Siapa-siapa yang berminat lah kan, pada korang lah yang baru lepas study ke, baru lepas belajar tak ada benda nak buat, tengah cuti SEM, tapi kena apply lah dalam website Petrol Science tu. Agak menarik juga lah. Aku tahu benda ni dia menggali untuk mencari settle dekat area sini. Aku nak pergi belah sana pula. Oh, besar dia punya ni library kat sini. So kita discover dekat sana pula. Dia ada 2 section, sini sebelah kiri dan kanan. Utara selatan. Utara selatan. Sini selatan, sini belakang sana utara. Ada aku gurau. Ni apa ni? Caution, safety belt must be worn. Dia buat apa ni? Bang. Apa tanya? Yang ada tali tu macam mana nak guna ke? Nak main? Macam mana? Nak main yang ada tali tu. Dia kena tarik macam ni ke? Okey. Okey. Jadi ada 3 level, ada yang hard, harder dengan hardest. Okey. Boleh try lah? Boleh? Okey. Kita try yang hard dulu. This is the hard. Okey, ni yang hardnya. Berat ah. Dah macam workout lah. Hard tu rasa macam berat, dah agak berat. Saya try yang harder pula. Okay. Harder. Ush. Dah macam workout kan. Dia untuk apa sebenarnya? Jadi macam konsisten barang. Oh, angkat barang. Ni beban dia. Dia bukan pakai beban kita Pakai beban kita maksudnya? Maksudnya kita duduk, kita nak tarik, dia guna beban kita lah kan. Tapi kenapa dia lebih susah? Bukan berat sama. Oh, sakit. Oh, dah lama tak workout. Siapa yang guna benda ni? Yang guna angkat barang ni? Orang yang kerja industri. Oil and gas. Okey. Dia setiap hari buka? Kita buat operasi hari Selasa sampai Sabtu. Operation hour library, kita pun sama follow. Okey. Cuma kita tutup rehat 1 sampai 2, library masih buka. Waktu sampai berapa? 9 pagi sehingga 5 petang. Oh, okey. Menarik. Sebab saya tak pernah datang sini. Saya first time. Saya daripada Kota Baru. Datang travel sebenarnya. Kelantan. Ya. Kelantan. Mana? Oh, ya itu macam. Oh. Senior kot. Oh, sama juga ke Kak? Ya. Itu yang macam juga. Ambil kos apa? Pengurusan maklumat. IM IM. IM. Oh, IM. Saya BM.
Bisnes. Banking. Oh, ya. Bank Islam. Tak ada kena-mengena sebenarnya. Okey. Masih ya? Okey. InsyaAllah. Okey. Masih. Assalamualaikum. Okey. Rasanya dah boleh makan tengah hari. 12.57. So let's go find some patin tempoyak. Jamantori. Aku cek dalam Google. Jamantori hari ni dia tutup. Tapi kadang-kadang Google ni dia tak boleh percaya. Sebab aku tengok dalam Instagram hari Rabu dia buka. So aku rasa Instagram lebih dipercayai berbanding Google. I think so. Yeah, maybe yes, maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not this next month. I'll see you after this. Cari makan dulu. Bye. Aku datang ke sini disebabkan Jamantori tutup hari ni. Aku rasa dia tutup lah sebab hari ni dia cakap, aku check dalam Instagram, dia punya social media Instagram, dia cakap Jamantori tutup selama 3 hari. Esok baru dia buka 15. Ini berapa bulan? 15 hari bulan 1. Ini 14. So dia tutup. Jadi abang tu cakap Jamantori tu dah ada banyak cawangan, tapi aku tak nak ambil risiko lah. Takut nanti dia tutup juga kan. So aku terjumpa satu kedai ni, nama dia Ras Aman Patin Masak Tempoyak. Nama macam sedap. So let's try lah. Kita tengok lah kan. Macam menarik je kedai Ras Aman Patin Tempoyak ni. Oh layan diri ke? Layan diri. Layan diri ke macam mana? Lauk tengah hari. Tempoyak ada? Oh ni. Ni tempoyak ada ni. What we got here? Nak order macam mana? Nak tempoyak? Sedap nak kata tempoyak. Tempoyak? Nak patin? Isi? Hidang. Hidang. Sedap ni. Dia dah masak ah. Okey. Satu. Okey, satu. Makan apa? Seorang. Kau nak campur? Boleh juga. Macam tempe sedap. Makan. Ni apa ni? Itu sambal petai ke bilis. Oh, okey. Ada tempoyak juga ada. Oh ya, Boleh? petai ke bilis. Nak Tak ada nasi je. ini? Tak ada nasi boleh? Tak ada nasi. Letak sendiri? Lain diri? Okey. Okey, terima kasih. Okey. Susah. Tak awak nak banyak-banyak. Nak sikit nak masuk dalam ni. Saya buat. Boleh. Patin. Boleh? Dengan ni. Tempe. Tak pernah datang sini, first time. Saya dari Kota Baru. Datang travel solo sini. Baik dah. Baru hari kedua sini. Tadi pergi sorang-sorang travel. Ada jalan cari makan ke apa? Tak juga, saya travel first impression lah Bandar Kuantan. Tadi dah banyak pusing bandar. Pergi Nak apa? teh ais kurang manis dengan ais kosong. Saya ni ais kurang manis. Okey. Jadi dah. Okey. Sedap. Tempoyak di studio. Ya Allah. Sedap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita try dulu. Damn. Dah. Sedap ah. Sambalkan bila dia sedap tau. Dah. Dia punya isi dia tak hancur. Solid. Fresh lah. Kepatai fresh. Tak ikut lah. Tambah. Sedap lah. Ya. Dah. Dia pedas sedap. Oh my god. Okay guys, settle. Look at this. Ling Chen. So far, berpuas hati. Pedas. Teh aja. Why? Bayar tak? 20. Kat mana kedai ni? Bukit Sekilau Ras Aman ni kan? Akak owner? Okay. Okay. Sedap. Terbaik. Okay, insyaAllah. Bye. Okay. Settle makan. Sekarang ni macam biasa tanpa tuju. Kira terbaik lah sebab pakai topi macam ni. So kurang panas. Tadi aku rasa macam ada orang jalan depan ni. Tiba-tiba hilang. Oh my god. What the hell happened? What the fuck? What? I don't know. Bunyi makcik tu miau. Balik jalan kaki lah. Sebab dekat je. Hi, hello. Scott Lodge. First time datang Kuantan ni. Ya. Dah jalan-jalan solo travel. Datang dari mana? Saya dari Kota Baru. Oh, Kota Baru. You orang mana? Orang sini? Ya. Asal Kuantan lah? Asal Terengganu. Oh, Ganu. Tapi sini Kuantan duduk lama. Okey. Kecil lagi sampai sekarang. Oh ya? Okey. Oh, ya apa? Pagi dia jalan dia tak nak. Dah bagi signal, dia tak nak bagi. Oh. Tadi saya scroll, kedua pagi dia jalan dia tak nak. Tak nak, aku pun tahu signal keluar.
East Coast Mall. East Coast Mall tak pernah datang lagi. Ya. Sini 2 mall, depan belakang. Ni. Ha. Okey. Satu sebelah sana ialah Kuantan City Mall. Sebelah dia. Awak lalu sana. Oh ya. Okey. Ini East Coast Mall. East Coast Mall. Sebab awak pergi pun dekat saja sini saja. Stadium sini. Sate Zul sedap tak Sate Zul? Pernah makan Sate Zul? Tak pernah. Yang sini punya tak pernah lah. Yang betul punya dia punya ada telur cempedak kan. Telur cempedak. Famous ke kan Sate Zul ni? Oh, dah sampai dah. Dekat je. Naik kereta rasa kejap je. Jalan kaki aja. Jalan kaki rasa jauh. Okay, thank you. Okay. Right, dah sampai Hotel Darul Makmur Scout Lodge. Saya isi okok dulu. Lepak-lepak dulu sini. Oh my god. Mungkin sekejap lagi petang nanti lah nak pergi Teluk Cempedak. Right, next mission Teluk Cempedak. Aku nak balik. Aku nak tidur lah. Aku nak rest lah. Kenyang. Bye.